Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni kami nak pergi tengok mesin kopi dekat satu tempat untuk update kami Sandbagger Coffee, insyaAllah. Let's go. Alhamdulillah kita dah sampai. So kita nak tengok mesin kopi dia. Alhamdulillah kita dah sampai. Assalamualaikum bang. Okay. Okay bang, saya nak tengok mesin kopi bang. Boleh bang? Boleh eh? Okay. Wow, banyak eh. Aksesori apa ni? Upgrade engine ni. Dan apa yang sesuai untuk Sandbagger Coffee, InsyaAllah. Ni mesin sama negara dengan sebelahan KTM. Ni made in mana bang? Jerman. Wah, kan betul. Aku cakap dekat dengan KTM. KTM Australia, sebelah Jerman. TM, Circumpool Magnetic Oven. Dekat Austria. Bang, saya naik tepi-tepi jalan je lah bang. Kan? Abang suggest kat saya mesin apa yang sesuai untuk saya punya Sandbagger Coffee tu. Yang kopi. Apa recommend kat saya? InsyaAllah. Sandbagger Coffee kalau nak tengok Tepi-tepi jalan ni. Kalau macam yang bagus saya suruh yang ini. Okey. Ini adalah apa? Coffee Tech Drive. Okey. Okey, dia ada rotary pump. Okey, dia ada dua boiler. Lepas tu dia ada 2.8 punya water tank. 8 water tank. Okey, Okey, kita refill kat situ je air. Lepas tu pula dia boleh buat direct water. Kita tarik Boleh buat direct water, maknanya tarik air daripada bawah lah. daripada pump. Okey. Daripada bawah. Ada kat bawah sini. Ada pump dia. Ada. Okey. So tak payah nak refill lah. Kalau nak pakai tong besar, kita pump daripada bawah. Okey. Takut contohnya kalau takut sangat macam apa pump dia rosak, boleh tambah pump lagi. Boleh pump tambah pump lain. Yes, tambah lagi Okey. additional pump. So yang ni Yang ni harga dia dalam 14,000. dalam 14,000. Yes, Okey. Kalau yang ni bang, saya tengok ni. Ni apa kereta ke apa bang? AMG. Yes, ni AMG. AMG, Masya Allah. Ini nampak guys, carbon fiber AMG. Saya rasa saya minat yang ni bang. So AMG kereta apa nama tu, G-Wagon ke, kita tolak tepi lah, kita beli ni G-Wagon, kita kena cari duit kopi untuk bayar dia bang. Kalau ni AMG ni, dia cari duit untuk kita. AMG ni dia limited edition. Limited edition? Yes, limited edition. Dia cuma ada, boleh tengok kat atas sini ada 990. Oh, yang ni yang ke 390. Yes. Oh, in the world ada 999 mesin saja. Subhanallah. Tapi yang ini untuk kita orang buat apa pameran sajalah. Untuk pameran display sajalah. Untuk saja. display. Nampak guys. AMG calang-calang. So AMG ni akan terduduk di dalam caravan Sandbagger Coffee. InsyaAllah. Berapa harga AMG ni bang? Ini tak boleh bagi tahu. Tak boleh bagi tahu bang Sebabkan dia apa limited edition. Korang anggar-anggar lah nampak dah AMG tu, kau bayangkan lah dengan carbon fiber apa semua. Lebih kurang G-Wagon harga dia. Dan dia punya satu set. Oh, satu set dengan grinder. Yes. Grinder dia pun AMG. Ya. Tengok belakang ni grinder dia AMG. So abang recommend saya untuk ni abang Yes. Okey, insyaAllah kita tengok dulu dalam akaun kita ada berapa, kita kasih jadi insyaAllah. Assalamualaikum. Hanya di mana bang? Hanya kat Old Coffee Club. Oh? Old Coffee Club. Oh, Coffee Club. Yes. InsyaAllah dekat Kota Damansara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesin kopi tadi lebih kurang dalam 16,000. Okay, InsyaAllah tengok dalam masa 1-2 minggu ni, kalau diizinkan, rezeki datang tiba-tiba perform, kita kasih on mesin 16,000 Itu yang biasa, belum yang AMG. Kalau AMG harga-harga G-Wagon. Assalamualaikum, bye.